Setakat pagi tadi seramai 109 keluarga telah berada di PPS Dewan Serbaguna Masjid Putrahai. Mangsa pula adalah seramai 489. Kita ada mempunyai OKU 3 orang lelaki dan 1 perempuan. Sementara bayi ada 5 lelaki dan 16 perempuan. Tadi saya ada berjumpa dengan seorang yang baru saja melahirkan anak, belum lepas pantang lagi. Sebab itulah antara bantuan JKM adalah barang keperluan asas seperti makanan yang kita ulurkan setiap hari. Dan sebagai tambahan, Yayasan Kebajikan Negara akan menempatkan PSSS secara mobile dan mereka akan membantu memberikan kaunseling kepada mangsa-mangsa sebab apabila kita bertanya dengan mereka, sometimes diorang tu masih lagi, kita merasakan masih ada rasa trauma. On top of counsellors yang ada di sini, PSSS juga akan membantu untuk mendengar dan membantu mereka yang memerlukan. Dan selain daripada itu, insyaAllah besok juga melalui pengarah JKM Selangor, kita akan kita akan minta JPN untuk berada bersama sekali Jabatan Pendaftaran Negara. Sebab dia setengah, bila dia keluar selas pinggang, tidak mempunyai dokumen seperti IC dan sebagainya. Jadinya kita harapkan kita tengah mengatur Jabatan Pendaftaran Negara untuk ada bersama, membuka kaunter bagi memudahkan ataupun facilitate bagi mereka yang memerlukanlah.